Jam tangan Amazfit sekarang makin mahal, terutama model terbaru dari Amazfit ni iaitu Amazfit Balance 2, tapi ianya memang bersebab. Amazfit Balance 2 ni bukan saja sebuah jam tangan pintar yang biasa-biasa je. Hari ni saya nak kongsikan 10 sebab utama kenapa harga Amazfit Balance 2 ini agak tinggi dan kenapa ianya mungkin menjadi sebuah jam yang terbaik untuk anda. Sebelum tu, mari kita saksikan video unboxing terlebih dahulu untuk melihat apa yang ada dalam kotak jika kita beli produk ni. Baiklah, sebab yang pertama yang menyebabkan jam tangan Amazfit Balance 2 ini mahal ialah yang pertama, skrin jam ni diperbuat daripada sapphire gelas atau daripada campuran nilam yang sangat tahan calar dan pecah. Hanya berlian je yang boleh calarkan skrin ini. Tak perlu pakai skrin protector pun tak apa. Paparan pula menggunakan AMOLED 323 ppi dengan kecerahan 2000 nits yang sangat jelas walaupun di bawah cahaya matahari yang terang. Sebab yang kedua, bahan binaannya yang premium. Bodinya menggunakan aluminium alloy yang tahan lasak, ringan dan nampak premium. Dan dengan rating 10 ATM, anda boleh bawa berenang sampai sehingga di kedalaman 100 meter dalam air. Sebab yang ketiga, bateri yang tahan lama sehingga 21 hari. Dengan kapasiti bateri 658 mAh, anda boleh guna sampai 21 hari. Tak perlu cas hari-hari macam jam yang lain. Salah satu ketahanan bateri terbaik dalam kelasnya. Sebab yang keempat, ia menggunakan sensor BioTracker 6.06 sensor tambahan. Dengan BioTracker 6.0 ppg dan 6 sensor tambahan termasuk accelerometer, gyroscope, barometri, ambient light, geomagnetik dan juga suhu badan. Data yang diambil lebih tepat dan konsisten. Sebab yang kelima, ia menggunakan sistem GPS dengan dual band dan 6 sistem satelit menjadikan ia dapat menjejak lokasi sangat tepat walaupun di kawasan berbukit atau bandar padat. Sebab yang keenam, ia juga telah tersedia sistem Wi-Fi 2.4 GHz dan Bluetooth 5.2 yang stabil serta sambungan yang lebih laju dan stabil. Sebab yang ketujuh, jam pintar ini didatangkan dengan mikrofon dan speaker yang terbina di dalam peranti bagi membolehkan pengguna menerima dan menjawab panggilan atau memainkan sebarang muzik. Sebab yang ke-8, ia menggunakan ZOS 3.5 berserta dengan stor aplikasi. Amazfit Balance 2 menggunakan ZOS 3.5, sistem operasi yang ringan tapi sangat lancar. Ada stor aplikasi khas kalau anda nak tambah fungsi seperti arah kiblat, remote control dan banyak lagi. Sebab yang ke-9, ia juga didatangkan dengan teknologi AI Coach dan panduan kesihatan pintar. Zepp-i juga bantu anda dari segi kesihatan seperti memberi tips senaman, idea latihan, saranan tidur dan macam-macam lagi. Dan sebab yang terakhir ialah Amazfit Balance 2 ini mengandungi lebih 170 jenis sukan termasuk sukan-sukan yang baru seperti high rocks, scuba, golf, motocross, dart dan banyak lagi. Smartwatch ni bukan saja untuk tracking tapi juga untuk gaya. Reka bentuk dia memang nampak eksklusif sesuai dipakai untuk kerja, sukan atau majlis formal. Kesimpulan yang dapat saya berikan di sini ialah Amazfit Balance 2 mungkin nampak mahal, tapi bila anda tengok semua teknologi, fungsi dan bahan binaan premium yang dia ada menjadikan harga tu memang berbaloi. Smartwatch ni gabungan antara prestasi sukan, kesihatan dan gaya hidup mewah. Kalau anda cari jam tangan yang lengkap dan tahan lama, ni antara pilihan terbaik sekarang.